macam ni. Apa dia? Tangan kiri. Set massage. Ogawa macam tu je. Bukan, maknanya apa yang 2 jam spa treatment. Package spa treatment Jom, tu. on. Aku on tu. Tak payahlah hang. Tak payah on lah. Hang nak on buat apa? Dia pergilah. Bukan tu aku. Bukan tu hang. Kan? So dapat spend 1 hari spa, ada massage, ada apa, mandi susu, Mandi luluh tu, apa benda-benda Bunyi semua tu. Lulur. Oh, kan? Tapi tu okey kalau a few days before lah kot. A few days before hari kejadian lah. Tak boleh. Kalau kita buat hari kejadian, hari jaga kejadian kita kena bagi lagi. Kan kata a few days before. Kena cakap a few days before. So, tak sekarang ni bajet hang. Few days before lah. Bajet hang macam mana? Few days before. Okay. Okey lah. Yang tu okey. Tapi dia pun tak ada duta mana-mana tu yang benda tu. Ada ke? Tak ada. Mandi luluh. Bukan ikan seri Bukan kan? luluh lah. Lulur. Mandi luluh. Luluh tu hati. Luluh. Hati tu luluh. Bella kan penat kerja. Penat kerja. Betul. Pedi. Yes, Bella betul. kena ada me time Bella. Betul. So maknanya package, the whole package, mani pedi, facial, mandi tu apa benda-benda semua. Ya. Kat mana? Kat Jalan Aloh. Jalan Aloh. Kat Bangsa Common banyak lah, kot. janganlah macam tu. Bajet ni bajet lebih daripada tu. TRX ada. Tak, ambil Saya yang selalu pergi yang situ je. ambil yang hotel yang ada that package. Oh, Wow. Saya Regis ada. St. Regis, Hyatt. Pak Azad, saya akan tuntut. Wow. Dia tak ambil je. Ambil je. Pak Azad nak bagi ni. Yang ada kasih 3 orang tau. Yelah, wow. Aku tak payahlah kira. Korang dengar kan? Mana boleh kau tak kira pula. Harga dia. Ha. Harga dia bawah. Harga dia pun bawah 1,000. Kan untuk birthday ni. Untuk birthday. Okay, on. On. Pak Azad dah on. Synergis. Candita. Tak bukan kita. Dia bukan bajet kita. Takkan birthday aku bajet kita lagi. Tak, ni bajet untuk birthday dia bukan birthday kau. Birthday boleh sama. Tak apa, beri kita sama. Okay, Radin nak apa? Okey, spa tu bahagi 2. Kau dapat separuh, kau ambil mani pedi, Dia buat semua. Bella ambil yang massage. Tapi saya Regis tu ada for men tau. Yang betul yang dia pekat hair, habis tu dia korek telinga. Oh, yang tu lelaki Lelaki kan. pakai saya Regis tu. Yang tu pun kalau hang tak mampu lah. Yang tu hang kalau dapat pun memang orang hadiah kan. Hang terkejut lah. Sebab buat untuk video. Untuk buat sendiri kau tak mampu Din. Kau tak mampu. Rasanya this is a good gift lah. Sekejap, rasanya kita ada on air kot rasanya. Kita kerja ni. Ya ke? Macam mana? Okey lah. Bella, Vlog okey lah lah. tu. Kira on lah. Era on lah. Okay, bos kata on. On lah. Pak Azad bagi separuh, Era bagi separuh. Aku dah bagi idea tak cukup ke? Bagi idea. YB dah ada girlfriend ke Nabil? YB dah Soalan ada apa girlfriend. tu? Apa awak tanya soalan macam tu depan hak milik? Kita tetap kekal selamanya. Memori tercipta takkan terlupa, bertahan hingga ujung waktu. Ke belum? Bella bawa balik cookies nanti ke Sabah tak? Tak. Ada ni. Bella sayang orang Sabah tak? Hashimah. Apa maksud bakal kau? Tak lah. Mana bah kalau kau tak ada masuk lah. Lu fikir? Aramaiti? Gaji per hari Aramaiti tu macam dia macam sambutan untuk keamatan. Oh, itu Aramaiti tu? Macam ramai-ramai. Bukan. Aramaiti tu adalah macam apa dalam bahasa Melayu. Macam cheers. Aramaiti, itu Cheers. Yang sangat orang. Cheers. Yes. Okey, kita boleh cuba tau apa tu. Cheers. Boleh tak? Ya. Okey, pakai perkataan tu. Kita tak pernah kan. Semangat ramai. Yes. Kontes Siapa nama Hashimah? Betul Hashimah. Yang bernama Azhar Jasmine Radin dan juga Bella Asila dibawakan oleh Celcom Digi Prepaid 5G, Power 5G tanpa had kelajuan, tanpa batasan dan hiburan tanpa henti. Tanpa batas dicipta untuk era kita. Okey, kami nak berikan anda wang tunai RM100 kalau anda boleh nyanyikan. Kita lagi bersama, mesra menjadi
Inilah Raya, lagu daripada Astro Audio. Hashima, Iya, saya. dah bersedia? Sudah. Okey, duit raya RM100 mungkin menjadi milik awak. 1, 2, 3. Inilah raya, kita raih bersama, sanak saudara, riang dan gembira. Yang dek jauh, mari dekat. Yang dek dekat, mari rapat. Kita eratkan. Inilah raya, kita raih bersama. Oh. Wow. Yang minggu. Dah lirik betul. Ini macam dia premium letak kat mana tu? Dia letak kat mana tempat-tempat tu kan? Ya, Macam akak komposer ke? Akak komposer ke? Saya rasa akak ada bakat lah untuk jadi komposer. Tapi dia macam terhibur. Mesti suka kan lagu ni kan? Memang terhibur lah. Suka. Ha. Dia buat sendiri kot lagu ni. Okey Kak, kerana usaha yang gigih ni, kami pun terhibur. Kita akan guna versi akak ni untuk tahun depan punya raya, insyaAllah. Jadi akak akan berjaya membawa pulang RM100. Terima kasih, Era. Terima kasih. Biasa tak? Kita raih bersama. Eksklusif Era Music. Lepas ni kita ada lu fikir Era Music kita terkini. Air dia fikir. Baik Sarah, thank you. Yang duk jauh, yang duk dekat, kita eratkan. Dia cakap dia tunggu bila-bila. Ya ke? Dia cakap macam tu. Tak baik korang. Raih bersama. Fazal ingat Okey, kami nak berikan anda wang tunai RM100 kalau anda boleh. Yes, baik. Astro Audio. Hashima, Iya, saya. dah Iya, saya. bersedia? Sudah. Okey, duit raya RM100 mungkin menjadi milik awak. Kau ajar je. Awak 1, 2, 3. Iya, kita raih bersama, sanak saudara, riang dan raya. Bersama. Awak RM100. Terima kasih, Era. Terima kasih. Kau dapat separuh, kau ambil mani pedi. Dia buat semua. Bella ambil yang massage. Tapi saya register ada for men tau. Yang betul yang dia pekat hair, habis tu dia korek telinga. Oh, yang tu lelaki Lelaki punya kan saya register. Oh. Yang tu pun kalau hang tak mampu lah. Oh. Yang tu hang kalau dapat pun memang orang hadiah kan. Hang kata kejut lah. Hang Sebab buat untuk video. Untuk buat sendiri kau tak mampu Din. Kau tak mampu. Rasanya kita this is a good gift lah. Sekejap, rasanya kita ada on air kot rasanya. Kita kerja ni. Ya ke? Macam mana? Okey lah. Okey Lock lah. lah tu. Kira on lah. Era on lah. Okay, bos kata on. On lah. Pak Azad bagi separuh. Era bagi separuh. Aku dah bagi idea tak cukup ke? Oh, bagi idea. Wow. Okey. Kongkong aku bagi tau. Aku bagi idea. Wow. Okay, Bella me time. Bella tak nak kerja. Cantik lah. Tu guna dia kawan-kawan. Gunakan. Gunakan kawan-kawan. Satu hari nanti bila YB tak nak berguna. bila YB ni jadi PM. Dia tu je. Dia minta balasan tu. Aku tuntut. Jom, Jom. kita Nak kontes. set pukul 9. Apa dah? Kita set. Apa dia? Memang ada lagu kat sini, kat lock. Sekejap sabar. Aku sedap sebenarnya. Sebab kita sejam sekali. Ada clash tak? Ada. Jom. Okay, keluar pasal apa ni? Kita jual lagu. Kita tak tahu lagi. Apa ni? Okey. Jual lagu Raya Bella. Tajuk lagu Bella apa Bella? Tajuk lagu apa? Lagu Raya. Ya Raya. Ya Tak Raya. gitu buat Senang je step dia. Lagi. Dia suka. Dia nak Pak Azad buat yang sotong tu. Ya. Tahu Pak Azad? Macam. Macam tu. Step dia. Set sotong. Set sotong. Ya, Pak Azad sesuai. Kenapa pop sotong? Sebab Pak Azad pandai menari. Sotong tu. Biasa. Okay. Cuba Bella boleh tunjuk step. Senang je.
Tiga Pangeran Nabila Manazah Jasmine dan juga Radin yang lepas bersama Bella Astila dibawakan oleh Celcom Digi Prepaid 5G, power 5G tanpa had, kelajuan tanpa batasan dan hiburan tanpa henti. Tanpa batas dicipta untuk era kita. Okey, tahun ni meriah dengan lagu raya. Pak Azad ada lagu raya, Nabil ada lagu raya dan juga Bella. Apatah lagi. Dan sepemahaman kami lah Bella, Pak Azad. Ya. Tapi lagu kita ada kan? Patutnya. Bella, buat confession Bella, kenapa kita tak ada Bella? Bella rupanya ada deal lain belakang kita Ya. Janjian awal kita bersama berempat tau. Kata nak kena sekali 3+1. Sepatutnya tapi memandangkan dia ada melibatkan kolaborasi bersama dengan brand, dia tak boleh. Bella ingat ni Bella seorang. Okey. Bukan tak dicakap dengan brand tu. Dah. Brand tu tak nak. Bukan diorang tak nak. Bukan, dia kata macam ini artis high end sangat. Korang bertiga ni artis yang A level dah. Alice. Jangan sugarcoat lah Bella. Jangan sugarcoat benda ni. Kau terasa ni. Macam mana ni Bella nak ni? Lah, Abang Nabil kan ada lagu raya. Yelah, abang tengah collect lagu raya ni. Kalau dapat dengan Bella dah 3 lagu raya aku dek. So Bella, lagu ni music video semua dah settle lah. Semua dah settle dah. Views dekat YouTube dah berapa dah? Sekarang dah hampir 400,000. Alhamdulillah. And then Bella rasanya adalah artis yang pertama yang keluarkan lagu raya. Memang awal. Masa tu. Dia awal tak kami. Awal lah. Sebenarnya bukan perancangan Bella. Itu. Tapi ikut sebab bajet. Tapi janganlah. Janganlah beli benda yang Bella dah ada. Oh, dia dah. yang tu Bella dah ada. Oh, ditakir tu dah ada Tak ada lah. Bella tak tahu jenama apa tu. Tapi bukan tu. Ada banyak je nama kita sebut yang mana boleh macam Okey, yang La start dengan La apa? La Cruze La Kopal. La Kopal tak ada. La Orang kata gelang. Gelang. Gelang personal. Gelang kita boleh cakap Datuk Zul. Settle lah. Dia pun ada. Dia ada kedai emas Ampang. So Tapi dia jenis tak pakai emas. Betul. So apa kita bagi benda yang dia tak pakai? Padahal tak mampu ni. Mas tengah mahal. mahal 700 lebih. Okey, aku cadangan saya cadangan Stokin. Stocking apa? YB tak terasa benda boleh pakai. Ya, Praktikal betul. pun praktikal. Stocking yang macam jenama-jenama Okey, lah. stokin bukan biasa-biasa, stokin berodah. Okay. Murah sangat stokin. Stocking murah sangat. Okay lah, tumbler pun boleh juga. Tumbler. Tak boleh siapa sebenarnya ni? Tak, Radin nak apa? Haimi tak ada orang. Tak payahlah kot Bella. Shampoo. Orang kata, shampoo. Pak Azad bagi Candita. dia shampoo. Ni dah ada satu dah. Hadiah wire HDMI. You plug pi lah mana-mana TV kau. Dah. Aku cadangkan macam ni. Apa dia? Thank you. Set massage. Ogawa macam tu je. Bukan, maknanya apa yang 2 jam Spa treatment. Package lah. Package spa treatment Jom, tu. on. Aku on tu. Tak payahlah hang. Tak payah on lah. Hang nak on buat apa? Dia pergilah. Bukan tu aku. Bukan untuk hang. Kan? So dapat spend 1 hari spa, ada massage, ada apa, mandi susu, Mandi luluh. Mandi luluh tu apa benda-benda Bunyi semua tu. Lulur. Oh, kan? Tapi tu okey kalau a few days before lah kot. A few days before hari kejadian lah. Tak boleh. Kalau kita buat hari kejadian, hari jaga kejadian kita kena bagi lagi. Kan kata a few days before. Kan dah cakap a few days before. Tak, sekarang ni bajet hang. Few days before lah. Bajet hang macam mana? Few days before. Okay. Okey Bella. Yang tu okey. Tapi dia pun tak ada duta mana-mana tu yang benda tu. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Mandi luluh. Bukan ikan seri Bukan kan? luluh lah. Lulur. Mandi luluh. Luluh tu hati. Hati tu luluh. Bella kan penat kerja. Penat kerja. Betul. Medi-pedi. Yes, Bella betul. kena ada me time Bella. Betul. minta. Betul. So maknanya package, the whole package, mani pedi, facial, mandi tu apa benda-benda semua. Ya. Kat mana? Kat Jalan Alo? Jangan ada. Jalan Alo. Kat Bangsa Come on banyak lah, kot. janganlah macam tu. Pak ni bajet lebih daripada tu. TRX ada. Tak, ambil Saya yang selalu pergi yang situ je. ambil yang hotel yang ada that package. Oh, Wow. St. Regis ada. St. Regis, Hyatt. Pak Azad, saya akan tuntut. Wow.
Apa Bella bagi tahu Boleh bagi tahu rakyat. ke? Aku pakai kereta apa tu yang bayar parking tu? Jangan kereta kat bengkel. Pak Azad, cash. tipu dosa mati seksa. Tak, dia mati memang seksa. Buat dosa dia memang banyak kan. Dia tak perlu tipu pun. Aku dah tangkap perut. Dah lah dosa nanti masuk Melaka. Bukan Melaka. Mambau. Mati seksa. Seksa. Bila Radin cakap dia nak hadiah apa dengan Pak Azad. Azad sini lah Sah. Kita Pak layan Azad. dia orang. Okey. Bella tak ada jam. Oh, wah. Tak, asal balik tak. Bella ada banyak jam. So jangan ya. Dari Pak Azad, dari Pak 3 pagi dah tak ada. Tak. Cuba minta hadiah yang dekat Pak Azad. Saya nak minta doa je. Itu kan selalu kat Nabi. Jangan. Ya. Takut tak mabul. Doa orang tak ada amal ni. Allah bukan ambil pun. Berat tu tak ada. Cuba itu motor bicycle orang tu. Bukan Amia. Ni Bella cuba minta satu hadiah. Tak nak ni lah yang fizikal lah. Maknanya dapat benda tu. Dia tak adalah terlalu tinggi sampai YB boleh terasa. Maknanya hadiah tu YB je Bukan yang layak. special lah, bukan Tak special. special. Tapi orang kata praktikal boleh digunakan. Betul. Boleh dimanfaatkan. Agak-agak apa Bella? Kat Gerating lah, kat Gerating. Omar Bella birthday ni. Boleh minta ni mentara Pak Azad tengah open for Dengan business ni. Nabil, semua Radin open ni Kita kami. tentang lah. Tentang. Kita Amin apa daripada kita era lah. Okay, Bella nak daripada apa? era. Okay. Bella rasa Lagi kalau diam lagi bagus Bella. yelah. Bella nak minta hadiah yang tak menyusahkan semua orang. Tapi saya boleh guna. Ke nak kaji Melayu ke? Bincang. Kita ni open for discussion. Betul tak? Betul, Ni buat kerja seorang Ini lah. macam Allah, dia orang cakap aku pula macam YB. lah. Tapi betul lah. Tapi YB honestly say YB handsome. Betul. YB handsome kot. Sihat, handsome, Tinggi. badan dia pun sadar. Lepas tu dia dia ada ideal height tau. Dia tinggi. Betul. Tinggi. YB tinggi berapa Bella? 118 ah? YB 18 tau. Dia 181. YB aku rasa rendah sikit pada hang. Tak, YB tinggi pada aku Cah. Tak, YB Tak. pada sini kan? YB tinggi pada aku. YB tinggi pada aku. YB tinggi daripada aku. Kalau YB tinggi pada hang, YB tinggi aku mana? Tak boleh, YB tak. tinggi sikit pada Nabil. Aku Tapi rendah sikit pada aku 180. Hang 183 betul. Maybe Dia 181 macam tu. Itu. 182. Okay, kita ambil gambar ya. Itulah. Lepas tu YB pun orang baik, orang belajar. Kan. Habis tu YB kau tidur yang Ya mulut. Allah, semua puji YB. Kenapa ya? Sebab itulah YB. Okay. Yes. Tapi YB YB. Okay. YB. Why Jangan dong lah Abi. Okay. Okay dah daripada YY. Jom balik kita gambar. Razan nak ambil gambar. YB dah ada girlfriend ke Nabil? YB Soalan dah ada apa girlfriend? tu? Apa awak tanya soalan macam tu depan hak milik? Kita nak bergambar ke tak? Sarah Suhairi. Ya Allah, lama tak tengok Sarah Suhairi. Mana? raga. Ah. Engkau nyawa. Yang ditakdirkan Bersama. Dia nak say hi lah. Eh? Ni dah tadi tak ambil gambar. Sada Suhai. Sarah Suhairi ya. Itulah Sarah Suhairi. Alright guys, korang boleh apa Weh, Siapa muka kau pakai girlfriend? spek gila tu. Tak, weh. Cuba tengok kalau dia pakai spek jangan Pakai spek. spek. Ada yang Oh, dapat kat kau. Dapat Dapat kat kau. Ada yang Aku tengok aku hantar kat kau Ambil. Azad. aku dah ada sampai double spek. Double. Bagi balik kat Nabil, bagi kat Nabil. Bagi aku. Masuk. Okay. Ulang lagi. 1, 2, 3. Okey, Bella masuk. Bagi Bella. Jangan gambar macam. Okey, Bella bagi Pak Azad. Fazat. Bagi Pak Azad. Bagi spek kat Pak Azad. Ha, takut. Dapat. Cak. Bagi aku. Betul aku ingat Nabil. Okay. Masuk ya. Tapi tadi apa Nabil buat? Kau step aku bagi kat atas Okey, 1, 2, 3. Oh, dapat sambung. Bella ambil balik. Okay. Jom gambar Pak Zat. Okey.
Macam dahaga lah benda. Bella dah tekan punat tu untuk Punat apa? ni bukan ni kursi masaj. Kursi masaj. Ini semua dad joke orang kata. Dad joke. Untuk gambar kejap. Kalau abah-abah. Okay. Abil, Okay. pasal sini sikit dapat. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, one more, 1, 2, 3, freestyle. Bestnya kalau dapat remake gambar ni hujung bulan 3. Habis raya lah, habis raya. Habis raya. Okey, lagi satu awak abah. Okey, teka. Kat mana duit? Kau apa? Abah. Bukan je. Janggut Pak Azad cute. Tu bukan janggut betul lah. Yang main. Filter tu. Untuk highlight lah. Aku Kita highlight. tanya siapa bersama birthday time raya, time puasa tu. Weh, lah. Korang punya birthday tak lama lagi, Syut. Lagi 3 hari. Aduh. Alamak, dengan duit tak ada ni. Aduh. Macam mana nak celebrate birthday diorang ni Gaji depan raya pula. Prepaid 5G, power 5G tanpa kelajuan, tanpa batasan dan hiburan tanpa henti. Tanpa batas dicipta untuk era kita. Arif. Ya, saya. Okey, bila cerita pasal raya ni, bila balik kampung, soalan-soalan yang awak nak elakkan bila ditanya? Saya nak elak bila orang tanya pasal artis. Artis maksud awak? Masuk? Sebab saya ni kerja macam orang cakap bidang hiburan lah juga. Banyaklah jumpa artis tu, artis ni. Saya paling penat kalau orang tanya, artis tu macam mana Artis tu macam mana Dia ni betul ke? Betul ke gosip tu? Betul ke gosip ni? Sebab tak, kita kerja je. Kita tak tahu pun betul ke tak. Jap. Awak ni media, maksudnya Bahagian mana? wartawan ke? Lebih kurang lah. Tapi saya tak boleh nak bagi tahu kan. Banyaklah, banyak tahu pasal artis, pasal hiburan lah. Okay, jap nak tanya sikit ni. Masa awak pergi jumpa siapa-siapa yang tanya awak, ada tak dia tanya tentang Bella? Tentang Bella ada lah. Soalan tu dah 2 tahun dah saya kena tanya. Nampak tak? Okay, saja tanya lah. Ada tak orang tanya tentang, kamu pernah kenal Radin tak? Radin tu bila nak kahwin? Ada tak? Ada tak? Adin Rasa lepas saya call ikut baru orang tanya ni. Okey, Arif, bila cerita pasal betul, awak bahagian hiburan ke? Awak wartawan Okay, hiburan? betul. Okey. So people just want you to spill the tea. Tapi selalunya awak akan elak ke? Ataupun bila kawan-kawan rapat secara mara memang awak spill je? Tak adalah, kita macam nak space kan dia cakap yang tak best bila orang claim, sepupu saya cakap ni, sepupu saya. So saya akan elak lah, cakap tak tahulah. Tak confirm lah. Saya tak buat story dia gitu. Gitu. Pandai cover lain. Okey, maknanya untuk raya awak nak elakkan soalan-soalan sedemikian rupa Ya, betul. Lepas tu saya nak bagi nasihat sikit pada adik-adik yang baru kerja ni. Kalau boleh jangan cakap lah kerja apa. Kalau tak terabuk dari raya. Betul. juga. Kesian Terima kasih Arif. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Ya men, kau ada main sini 0395433355. Kita tanya dengan orang ni Bella. Soalan-soalan yang kalau boleh jangan tanyalah time raya. Era muzik terkini. Kau situ jangan tanya Radin lah kerja apa. Kita dah tadi. Tak, sebab kan benda ni dah terkeluar lah tentang all this apa tu, salaries lah, inilah. Memang dia akan tanya juga, kerja DJ gaji berapa? Allah Akbar. Cukup lah. Nak Tiga bagi Arab bersama dengan Sakobi. Kalau orang tanya Pak Azad, gaji berapa? Saya nak elak bila orang Raya dia sedara kurang lah. lagu dia suka lagu raya. Awak spill je. Lagu Bella sedap. Selamat berpuasa. Lagu Bella sedap betul. Dia lagu dia akan dengar. Sayang Azizi macam ni. Kita tanya dengan orang ni Bella. Cantik, thank you. Dia tanya dia nak join geng dia. Tak mau. Bye, masuk kerja. Aku tak mau. Kalau hang beli motor, Selamat kita keluar. Aku tak suka join grup ni lah. Bukan tak suka join in sense of aku grup community motor memang bagus weh. Good. Dia ada banyak event, banyak Okay, tak tahu lah. Ada 2 dah. Tapi aku lagi suka kalau roda macam roda dengan Radin, dengan Nabil. Okay, korang Aku tu community aku. Aku tak tahu nak pergi join Bella community tunjuk awak. sekarang. Ini kena follow je. Dia orang nak kita Yalah. kena Haji mana. So kalau hang
Dia ada satu Harley nama Vespa. Vespa okey ke? Ada Harley Vespa dia. Tengok ini je. Halipa. Cuba hantar yang Ini dia tak ada clutch piece. tak? Motor clutch. Hantarnya tu. Ini dulu. ada piece. Dia tak bawa kelas Yang ada piece ke yang tak ada piece? Berapa cc? 3. 350. Dua-dua yang mana? Ada piece. Okay. Tapi best weh kalau dia beli. Saya post ke at least sekarang. Kita boleh, at least kita boleh lah create kita punya. Lepas tu suruh Fazik beli kan. Tapi dia rasa perempuan macam tu. Dia dah tanya tapi dia nak ambil gambar. Macam Nabil pula kalau dia tengok ramai beli, aku beli lah. Sekejap saya post lah. Saya selatu. Sekejap lagi boleh lah nak. Live, what live? Our live is outside here with CJ. This is our live. That's our live. Bella, bila nak berlakon balik? Ya? Dia tanya tu, Nura tanya bila nak berlakon balik. Soon, insyaAllah. Matahari. Last drama Bella cerita apa? Ha? Last Bella berlakon drama cerita Yang apa? Bella suka ke ataupun Yang Bella tak suka. yang Bella suka? Ha. Dia lama sangat dengan Abah Zamarul. Yang macam mana Bella ambil watak sebagai apa? Wanita yang dia orang muda kahwin dengan orang yang berumur. Oh. Tapi rupanya lelaki tu narsisis. Abang Zamarul narsisis. Biji. So Hayaya macam mana? Tangan kan mula. Okay, kanan letak kat bahu. So tepuk. Okey, tangan. So kiri bahu tepuk. Lepas tu macam ni. Dia ada jubok sikit tau tu. Okey. Ikut je, senang je. Right. Okay. 5, 6, 7, 8. Ya. Okay. Kita buat kat sini lah. Di kat sana. Ya. Yes. Dia macam ni, lepas tu bahu kan? Okay. Kita try dulu. Okey. Boleh. Sini. Hai, bau. Okay, di sini. Ya. Tepuk. Ya. Lepas tu bersama-sama. Lepas tu sini. Okey. Lepas tu lagi sekali sama. Hai. Okay. Lepas tu ini Aidilfitri kita gembira. Kita gembira. Lepas tu bahu. So stop. Lepas tu bahu akan stop. So macam ni lagi sama. Boleh sama. Hang kentut kan? Kau ajak lah. Betul, aku tak kentut lah. Hang kentut. La ilaha illallah. Betul lah dia ni. Tadi berat yang dengar. Tak ada, tak apa kentut. Ha? Tak ada. Kita pakai Bau pun tak ada. Bau pun tak ada. Tak bau pun. Kentut hari ni. Mana bau? Aku rasa tak bau. Rasa tak bau. Kau kentut weh? Mana dah aku kentut gila dia tadi. Kau tak dengar tu? Dia bagi tadi. Shit tu ya.